dulu. Okay. Sembang batu dulu, batu. Batu. Okay. Kalau first time aku main fikir tak payah main denda kotor-kotor, give banyak gila. Aku banyak, dia banyak. Okay, Wan, kalau kalah, kau tiup batu. Sampai mana? Sampai batu tu tumbang. Dia maki aku, orang nenek kau macam mana batu tu tak tumbang. Kau buat je lah, aku cakap. Kau tahu, dia duduk kat tengah jalan, dia tiup. Jadi kat situ orang tertarik dengan dia tau. Orang lagi minat sebab dia carry punishment. Kalau kau buat punishment tak ikhlas, dia tak best. Contohnya, Memang orang tak minat. Jadi sebab dia main, dia carry the punishment tu, spontan dia mendapat fan. Memang pecah. Aku sakit perut tu. Dia tiup. Tak apa, lepas tu ada dah bangun dah tiup batu. Okey, sekarang ni aku nak kau makan biskut. Makan biskut, okey? Biskut biskut Mary, aku tak nak brand tu. Ai, kau nak pilih brand-brand pula. Kau nak aku brand kepala kau, dia kata. Ada beza ke brand dengan brand ni? Okey, tak. Kau ambil biskut mana? Dia pergi ambil biskut, dia bawa keluar. Biskut ni okey. Biskut ni okey. Okey, tapi ada satu kurang apa dia? Aku tak nak biskut ni. Kau nak biskut apa? Aku nak biskut yang ada gula tu. Gula. Dia tak pernah. Kau nak gula pula. Tak apa. Dia letak biskut tu, dia pergi dalam. Dia datang, dia bawa satu senduk ni, dia bubuh gula. Zah, cukup tak gula? Dia punya kereta lah. Kepala dia macam ni kan. Cukup tak gula? Aku tanya, cukup tak gula ni? Cukup? Cukup tak cukup? Biar potong kaki kanan aku kencing Bodoh manis. sial yang tu, sumpah. Lepas tu dia duduk, dia buang gula tu separuh. Aku tanya, mana gula tu? Kencing manis aku lagi. Dia bubuh sini. Lepas tu, kau masuk kat mulut kau makan. Kau tahu kat dahi nak kena basuh kat mulut. Jangan jatuh tau. Jatuh kau kena buat lain. Dapat tangkap. Tapi nak makan tak boleh. Dia nak jatuh. Dia ambil tangan. Tangan tak boleh. Oh, tangan tak boleh pula. Tadi tak ada kata pun tangan tak boleh. Tiba-tiba tangan tak boleh pula. Okey. Dia gelak tapi dia buang tangan dia buat tak? Makan. Pecah yang tu. Video tu viral. Esok aku lawan lagi. Yang ni dia belum hit lagi. Dia belum betul-betul letup lagi. Dia live dekat tempat yang baru dia nak letup tu lah. Dekat mana? Selayang lah. SKL lah. SKL. Dan tu pun view dia baru 4,000, 3,000, 5,000. Alah. Lawan. Okay Wan. Sekarang ni kita lawan. Ni aku tu dia buat apa lah? Belum lawan lagi. Lawan. Weh Cap. Aku nak kena gerak ni. Jom lawan dulu. Nak hujan ni. Kau relax. Kau duduk situ. Hari ni. Esok kau level 2. Oh level 2. Hujan dah lebat ni. Dia dah angkat kursi kan. Dia letak balik. Dia buka balik. Level 2 Dia duduk. Ni confirm level 2. Kau nampak sebab aku cerita lah kenapa dia naik sebab bukan sebab aku, masa dia melayan orang, dia tak menolak. Dia tak menolak benda-benda bangang ni, dia layan. Dia ambil dan dia komiti kan benda tu. Level 2 okey. Cak, tapi hujan makin lebat ni, jangan gerak. Kau nak level 2 tak? Okey. Level 2. Okey. Hujan lebat ni Cak. Tapi aku tak nampak lebat sebab dia duduk bawah pokok. Lawan. Dia kena ambil daun. Dia kalah. Okey, kau duduk kat tengah jalan tu, kau menari kot. Dia pusing handphone dia Sok. Bapak dia macam ribut Sok kat situ Sok. Kau tahu. Lebat-lebatnya alam Sob. Aku cakap dia ni memang bangsat. Okey, aku dah game semua kalah. Game tu kalah. Okey Wan. Okey, ni dah kalah dah settle lah. Wan, kau dah level 2. Okey. Jumpa besok. Babi betul. balik demam. Dia belum lagi. Kau dah level 2. Dia dah bertanya. Lepas tu aku macam dah kesian. Tapi dah kesian tu nak pendajar agak. Kau mandi. Dia mandi kat hujan lebat tu. Dia Bruce Lee ke apa. Aku lupa lah tu. Dia silat tu. Bruce Lee. Bruce Lee. Lepas tu aku masuk. Macam bersalah. Aku salah. Aku keluar. Aku menang. Aku ambil air mandi. Aku simbah dia kursi. Aku kali-kali batal walaupun aku menang. Lepas tu. Dia duduk balik. Orang datang ramai-ramai. Ini kena menari pula Wan. Menari. Menari. Aku cakap aku nak budak-budak tu menari sekali. Dia panggil. Hai, kau mari menari sekali ni. Dia panggil dia berlari. Pecah. Esok kau relax. Dia dah pergi belah ribu. Lusa 20,000, 30, 50,000 dah sekarang. Aku rasa ni orang Melayu Minum hilang air kawan. kerusi kau tak sebut kan? Mana? Minum air kerusi. Kau yang minum kan aku suruh. Dia cakap mana lebat aku tunjuk dia. Aku tanya dia. Makcik kau tak lebat. Aku tanya dia, mana yang hujan lebat je? Dekat kursi dia dah bertakung. Dia nak tunjuk yang hujan lebat, dia minum air kat kursi tu. Kiwak betul. Pecah. Tapi susah weh nak berhibur macam mereka ni. Aku cakap dengan kau sebab apa? Dia carry the punishment. Macam tu, kadang-kadang orang menolak kan. Tapi dia tiup batu kan. Kalau kita tiup batu, tiup. Tapi dia
Jadi orang pecah. Aku ni payah tau nak gelak tau. Tapi aku cakap dengan kau, hari tu aku pecah perut tu. Kalau kau tengok balik video-video tu, pecah perut pula dah. Pecah perut lah tu. Waktu aku kenal dia ni, aku cakap siapa siapa budak Wan Kadiak ni. Gila bodoh. Dok, masalahnya aku tengok dia ni, dia pergi masuk kedai celai tu, dia buat macam kenal lama dah nak. Okay, dekat situ pula kita stop. Dekat situ, aku kredit kat Celai. Sebab apa tau, kalau budak ni datang kedai aku selalu aku penampar. Dah lah aku tak kenal. Datang-datang jerit-jerit kan. Kau panggil apa Celai tu? Cilu. Celu! Aku cakap, oi, dia dah lah. Kita ni okey, aku Wan ni macam B40 lah. Pergi kedai orang kaya. Kau pergi, kau faham tak? Celu macam dah kenal lama. Tapi Celai tak sombong Syak. Dia layan Syak, dia bagi dia baju apa kat situ. Aku cakap, bagus. Kau cakap pasal celai, kau tahu celai kat mana sekarang Mana? Dia dekat Jepun tau. Oh, Ya. Yeah. Aku Dia call dah tadi. video call aku tadi dekat Jepun. Tadi kita video call dekat Malaysia. Tak, itu. Aku malam tadi pukul 10, pukul 11. Kat rumah dia kan, tengah main anak kan. Ha. On the way Jepun. Ni dekat Jepun sekarang ni? Balik hari Khamis. Tadi bukan kita video call. Oh, Dia ada dengan Mamat. Oh, sekali dengan Mamat pergi lagi? Tak, dia pergi seorang lah. Oh, tapi saya cakap Celai, saya lah ramai kau orang kaya lah, tapi saya payah nak respect. Tapi Celai saya boleh kata respect saya tinggi lah kat dia. Dia tak bagi saya duit saya lagi banyak keluar duit kat kedai dia lah. Lagi kena kau pasang itu, pasang ini, pasang itu. Tapi dia punya hamba. Kau tak, dia first aku tengok daripada segi dia layan Wan lah. Orang kaya kan, Wan ni bahasa dia tak ada apa-apa. Kalau tolak populariti, Wan tak ada apa-apa. Tapi dia layan Wan baik gila. Lepas tu, dia orang dah jadi satu sahabat yang baik. Saya seronok tengok dan saya pun berada di sekitar diorang. Dan saya jumpa Celai, tak sombong lah, dia bagus lah. Dia tak sombong tu. Dia tak macam, dia tak buat kaya lah tu. Dia relax-relax orang dia. Oh, so tak pernah jumpa celai lagi kan? Patutlah ramai orang sayang dia kan. Kau Itulah. tak pernah jumpa lagi kan? Apa dia? Kau tak pernah jumpa lagi celai kan? Pening ke dia ni? Tak pernah. Kau memang tak nak keluar Penang ke, Bangang? Dah ada kenal. Kau memang tak nak keluar Penang ke? Aku biasalah jumpa dulu dia biasa jadi kawan aku punya Bulan Bintang Bulan Bintang kat Perda dulu. Dia ada kawan dengan member aku dulu. Biasalah jumpa macam tu. Bukan jumpa lah macam. Oh, kira waktu tu kan action lah. Dia pun tak famous. Kau pun action lah kau nak cakap. Bukan, dia pun set GTR syaitan. Oh, betul juga. Dia pun naik kereta-kereta macam tu. Aku tengok-tengok macam tu je lah. Awak pula bawa saga biar